Tengok, Nabi kata apa? Siapa yang dunia sebagai matlamat dan mula berlaku kerusakan. Siapa jadi dunia sebagai matlamat bermula berlaku kerusakan. Siapa saja? Anak ke mak bapak. Kerusakan pertama pada ja'ala ghinahu baina ainaihi. Allah jadikan orang tu Allah jadikan faqrahu, kefakirannya depan mata. Musibah pertama. Bila dunia sebagai matlamat. Apa dia? Allah jadikan kefakiran depan mata dia. Apa maksud dia? Sentiasa nak kejar dunia dan sentiasa rasa tak cukup. Bermula kerusakan pertama. Dia tak akan kejar akhirat dah. Bila tu? Sebab matlamatnya ialah dunia. Dapat 1 nak 2, dapat 2 nak 3. Dapat 1000 nak 2000, dapat 1 kredit. Dah habis. Bila matlamatnya adalah dunia. Yang kedua, wa farraqa syamlahu. Allah pecah belahkan kehidupannya. Huru-hara. Urusan diri sendiri pun hancur, keluarga pun hancur, anak-anak berterabur. Sebab apa? Matlamatnya adalah. Dan yang ketiga, dia dapat apa? Dia tak dapat apa daripada rezeki melainkan yang sekadar dia usaha je. Tak jadi kaya juga. Nak sedekah, jauh sekali. Nampak? Bila jadikan dunia sebagai matlamat, pertama, Allah jadikan dia sentiasa fakir pada dunia. Akhirnya dia jadi hamba dunia. Kejar dunia, tak pernah puas. Dan hidupnya huru-hara.